Hari ini merupakan satu hari yang bersejarah dekat negara Greenland kerana Presiden Macron daripada Perancis telah datang ke Greenland disebabkan Donald Trump. Untuk yang tidak tahu, Donald Trump betul-betul memerlukan Greenland kerana alasannya adalah demi keselamatan negaranya. Dan dia juga mengatakan kalau dia tak ambil alih Greenland, nanti China dengan Rusia akan mengambil alihnya. Ini kata-katanya lah. Tapi orang-orang di Greenland tidak mahu negaranya dijual kepada US, United States, dan dia juga tak mahu kehilangan identiti mereka sendirilah. Jadi minister di Greenland telah memintakan bantuan daripada ahli NATO untuk mempertahankan negara mereka lah. Dan tahu tak negara apa yang pergi kepada Greenland? Inilah negaranya yang pergi membantu Greenland, iaitu France, Germany, UK, Norway, Sweden dan juga Netherlands. Tapi sebenarnya saya ada satu teori tahu kenapa Donald Trump betul-betul perlukan Greenland. Sebenarnya dia bukan berkaitan dengan keselamatan negaranya sangat, tapi berkaitan dengan mineral. Pada tahun 2025, CEO dalam syarikat IT yang besar lah mengatakan mereka berminat nak ambil Greenland untuk membinakan teknologi hub dekat Greenland lah. Berdasarkan informasi daripada Reuters, syarikat-syarikat besar IT di United States mengatakan mereka memerlukan Greenland untuk membinakan hub AI dan barangan sumber mineral mereka boleh digunakan untuk military dan juga untuk membuat bina bateri kereta semua tersebut lah. Jadi, kalau United States telah mengambil Greenland sebagai salah satu negerinya sendiri, maka mereka akan mendapatkan sumber yang sangat banyak untuk membinakan AI dan juga barangan-barangan senjata juga. Dan pada tahun ini, syarikat teknologi menunjukkan bahawa mereka semakin meningkat minatnya untuk mengambil Greenland sebab barangan dan sumber mineral mereka. Jadi oleh kerana itu, Donald Trump sangatlah berminat mengambilkan Greenland. Bukan demi keselamatan negaranya, tapi kerana sumber asli yang terdapat dekat Greenland. Apa pandangan kamu semua? Setuju tak dengan apa yang saya kata? Kalau setuju atau ada pandangan, tolong like, komen dan repost. Take care. Bye.